warahmatullahi wabarakatuh. Para muslim majlis, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan majlis yang begini indah dan disertai oleh begitu ramai peserta, dan kita mengharapkan moga-moga dengan usaha yang dijalankan pada hari ini sedikit sebanyak dapat respon yang kita ingini tentang pelaburan di dalam emas. Walaupun saya begitu lama di dalam pasaran saham, sebenarnya saya tidak meninggalkan saham ini dan tidak mengambil tahu tentang saham. Saya juga masih lagi mengikuti perkembangan di dalam bidang saham ini. Walau bagaimanapun, apa yang berlaku di dalam tahun 2008 dengan krisis yang bermula di Amerika Syarikat memberitahu kita beberapa perkara tentang pelaburan dan tentang tindak tanduk atau langkah yang telah diambil oleh mereka yang bertanggungjawab untuk memantau persekitaran keuangan global di dunia secara global. Oleh itu banyak melihat kepada alternatif, dan tajuk pembentangan pada hari ini ialah emas sebagai alternatif. Kita tidak menyarankan lepas ni tuan-tuan pergi bekerja ke kedai emas, berebut-rebut beli emas, tidak. Kita hendak tuan-tuan dan perempuan hari ini memikirkan tentang lagi satu alternatif kepada pelaburan. Lebih kurang dalam sebulan yang lepas, ada salah seorang yang menghubungi saya melalui Facebook. Kita pun ada Facebook juga. Dan dia bertanya, dia kata dia ada duit lebih sikit, di mana sepatutnya dia melaburkan duitnya. Saya kata berapa banyak? Dia kata 250,000. Saya kata itu bukan sikit. Jadi saya tak banyak cadangan, saya cuma kata beli emas. Masa itu harga lebih kurang dalam 900 lebih US 1 ounce. Jadi tuan-tuan kira lah, hari ini berapa? 1,130 US. Jadi kalau dia beli 900, 250,000 dia beli emas. Pasal sebab lepas dia beli itu, dia dah beritahu kat saya dia dah beli gitu. Tapi malang yang dia tak kongsi untung dengan kita. Jadi kalau kita perhatikan contoh-contoh pelaburan yang ada, yang paling popular di kalangan orang Melayu ialah Amanah Saham Nasional. Tahukah tuan-tuan, saya adalah pengurus besar yang pertama di Amanah Saham Nasional. Semasa Amanah Saham Nasional dilancarkan pada April 1981, saya diberi sasaran pada masa itu kena mendapat pelaburan daripada orang Melayu yang tak tahu satu benda tentang amanah saham pada masa itu. Sebanyak 150 juta. Itu adalah sasaran yang diberi oleh Jabatan Perdana Menteri. Dan saya terpaksa mendapatkan jumlah itu daripada bulan April hingga ke Disember 81.
Di akhir Oktober 31, saya memberitahu kepada kerajaan kita telah berjaya mengumpul 800 juta. Sekali lagi malamnya saya tidak dapat bonus duit. Kerana Tan Sri Khalil Ibrahim potong free. Jadi amanah saham nasional, amanah saham Putra ni merupakan satu laporan yang paling popular. Ya, kita lihat hari ini selang beberapa bulan Ahmad Kamal-Piah dengan Tun Ahmad Saji akan pegang satu cardboard tunjuk berapa persen naik ataupun dividend naik. Kalau tuan-tuan potong apa gambar tu agak-agak 5-6 tahun dulu sama je. Dan 10 tahun akan datang dia pun akan tunjuk juga. Jadi kita tengok di sini, ini masa untuk mengutuk amanah saham. Dia cakap terang, senang kan. Dia ulangan dia lebih kurang, ini salahnya. Salah 8, saya rasa tak ada 8. Ya, 6,5, 7 adalah. Ini diorang ni nak bagi sedap sikit. Kalau saham dari rakyat, betul 15, tapi tak claiming, dah tutup. Itu kita bijak. Benda yang rendah kita tutup, yang rendah kita buka. Amanah saham satu Malaysia tu buka lagi, tapi tak ada siapa hendak. Unit amanah ni maknanya yang swasta lah, lebih kurang ada dalam dekat 300 selain daripada amanah saham. Tetapi amanah saham ni sebenarnya di negara kita ni masih kecil. 95% adalah dikeluarkan oleh amanah saham nasional, dan baki 5% itu adalah swasta, seperti wang DBS, public mutual dan sebagainya. Ya. Saham dia tulis itu tinggi. Berapa tinggi saya tak tahu. Sebab apa? Kadang-kadang bila pokok kelapa itu tinggi kan, bila jatuh pun sakit juga. Jadi dia tulis itu XXX. Pasal apa? Itu mubahir. Kalau masa untung dia seronok. Ya. Sekarang ni dah dekat-dekat 1,300, betul? Sebelum krisis 97 kita mencapai 1,314. Jadi sekarang banyaklah cakap-cakap yang mengatakan kita akan menjenguk balik ke 1,300. Jadi